Allahu Akbar, Allahu Akbar. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما اللهم امين. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala pujian, segala sanjungan, segala ketaatan dan kepatuhan hanya layak dan milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam semesta. Alhamdulillah, dengan izinnya kita dapat meneruskan program kita program tadabbur surah Al-Fatihah, kan, dengan kerjasama Heart Therapy Book Club dan NMS Islamization Unit Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Semoga semua pihak yang bekerjasama untuk menjadikan program ilmiah ini mendapat manfaat kebaikan di dunia dan akhirat, dan juga diharap kepada semua yang dapat sama-sama menyaksikan kelas tadabbur ini secara online melalui Zoom meeting juga dapat manfaat. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk kita dapat ilmu yang bermanfaat dan kita dapat kekuatan untuk beramal dengannya. Setelah kita terhenti sedikit, kita sambung boleh hari ini seperti mana yang dimaklumkan saya, kita berhenti pada muka surat yang ke-14 daripada buku ini, Tadabbur Ilmu dan Amali. Kalau kita lihat, sekali baca semula, kalau mungkin ini kita lihat muka surat yang ke-15, dah habis 14 masuk 15. Setelah kita lihat bagaimana tafsiran Imam Ibn Katsir terhadap ayat waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha Qur'ana mahjura yang kita dah belajar sebelum ini, surah yang 14. Apa maksud mahjur terhadap Al-Quran? Okay. Saya ulang balik sebagai peringatan. Ayat dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat 30. Ya. Waqala Rasul, dan telah berkata oleh Rasul, ya Rabb, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadha Al-Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu yang ditinggalkan, yang tidak ditadabbur, yang tidak dipakai, tidak dipedulikan, tak rasa ada nilai keperluannya dalam kehidupan. Imam Ibn Katsir rahimahullah menafsirkan ayat tersebut di dalam maksud di dalam maksud meningkat Quran ialah tidak beriman dan tidak membenarkan kandungannya. Ini pertama. Sebab rukun pertama atau tanggungjawab pertama kita terhadap Al-Quran ialah beriman dengan Quran. Wajib beriman dengan Quran. Kita wajib. Okay? Ada 5 rukun sebenarnya untuk kita, atau tanggungjawab kita terhadap Al-Quran. Ada 5 sebenarnya. Bermula yang pertama beriman. Jika kita tidak beriman, maka apa yang lainnya itu tidak akan dapat kita lakukan dengan sempurna. Okay? Kedua, tidak mentadabbur, tidak berusaha memahaminya. Itu maknanya kita meninggal Quran. Kita tidak mentadabbur, tidak berusaha memahaminya. Ketiga, tidak melaksanakan perintah dan tidak meninggalkan larangannya. Kalau dah kita tak belajar, tak nak tadabbur, bagaimana kita boleh kenal perintah dan larangannya? Okay? Dan yang keempat adalah cenderung kepada selain daripadanya, itu daripada Quran. Seperti syair, nyanyian, nasyid, hiburan atau kata yang diambil daripada selain daripada Quran. Ini sebut Imam Ibn Katsir tentang maksud mahjur. Orang yang meninggalkan Al-Quran, dan inilah yang diadukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah SWT pada hari akhirat nanti. Kita lihat dalam kisah 15 hari ini, kita mula kisah 15 di dalam firman-Nya yang lain, itu firman Allah SWT yang lain. Allah Ta'ala menerangkan perbezaan sikap orang yang beriman dan orang yang kufur terhadap Al-Quran. Orang yang beriman dengan orang yang kufur, orang yang fasik, orang zalim tak sama. Selalu dengar firman Allah Ta'ala dalam surah Sajadah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Afaman kana mu'minan, adakah orang yang beriman kaman kana fasiqa, seperti orang yang fasik, termasuk orang kafir, orang yang ingkar, orang yang munafik. Jawapannya ialah la yastawun, mereka tidak sama. Jadi kita akan lihat hari ini dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Kita mungkin dah baca ayat ni. Kalau kita selalu khatam Quran, maknanya mestilah kita baca ayat ni kan. Sebab dia salah satu daripada ayat surah Baqarah. Dan surah Baqarah salah satu daripada 114 surah dalam Quran.
Untuk menghatam bacaan Quran, bermakna kita kena baca daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Salah satu surahnya, bahkan surah yang terpanjang di dalam Al-Quran ialah surah Al-Baqarah. Jadi kita pasti kita baca ayat ni. Masalahnya, adakah kita faham apa yang kita baca? Okay? Apa firman Allah Ta'ala ini? Alladzina atainahum. Kalau kita tengok terjemah secara umum, orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka. Okay? Kitab itu maksudnya apa? Itu Al-Quran. Kita umat Nabi Muhammad, kalau kita katakan kita ni sebagai umat yang diberikan kitab, dan kita beriman Muhammad SAW, dan kita wajib beriman bahawa Allah telah mewahyukan kepada baginda Al-Quran. Apa mereka buat? Apa kita sepatut buat? Orang-orang yang Allah telah berikan kitab pada mereka. Yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membaca. Biasanya kita terjemahkan membaca. Sama macam yaqra'unahu. Okay? Yaqra'un. Daripada qara'a yaqra'un. Tala yatlu. Dan dalam bahasa Melayu kita, kita cakap semua baca. Hakikatnya nanti kita lihat ada maksud tilawah ni, ada maksud yang lebih khusus. Okay? Jadi kalau kita terjemah, dikata yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Mereka mentadabbur Al-Quran. Mereka membaca yang sebenar-benar bacaan, iaitu mereka tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang yang beriman. Jadi ayat ini beritahu tentang sikap orang beriman. Orang yang beriman dengan Al-Quran, mereka akan yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka akan mentilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah. Nanti kita akan lihat apa maksud tilawah itu sendiri. Ya? Mereka akan mentilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah. Kalau kita tidak mentilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah, maka kita tidak termasuk dalam orang yang beriman dengan Al-Quran. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa dia kufur, dia engkar untuk mentilawah Al-Quran, dia tak mahu mentadabbur Al-Quran, okay? Maka faulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang rugi. Okay. Kita nak jadi orang beruntung kan orang rugi. Kalau jadi beruntung, kita menjadi orang beriman. Orang yang beriman dengan Al-Quran. Dan jika kita beriman dengan Al-Quran, kita akan mentilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah. Saya harap boleh faham. Okay? Nanti kita akan jelas tentang maksud tilawah sebentar lagi. Cuma saya nak faham. Pastinya kita sebagai umat Muhammad SAW, sebagai orang Islam, okay, kita mahu jadi umat yang beruntung. Dan memang selayaknya kita umat Muhammad adalah umat yang beruntung. Kita umat yang paling mulia. Selayaknya begitulah kita. Kenapa? Okay, untuk menjadi orang yang beruntung, kita mesti jadi orang beriman. Mukmin. Orang yang beriman. Orang yang membenarkan dan meyakini segala perkara berkaitan keimanan kita, pegangan kita, akidah kita. Beriman pada semua rukun iman yang 6 itu, termasuklah di dalamnya beriman dengan Al-Quran. Salah satu rukun daripada rukun iman, al-iman bil kitab. Antuk mina bil kutub. Beriman dengan kitab-kitab yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada para Nabi. Bagi kita, umat Muhammad, wajib kita beriman. Ini tanggungjawab kita, hubungan kita yang paling kuat. Tanggungjawab kita yang paling utama terhadap Quran itu beriman dengan Quran. Dan orang yang beriman Quran, kalau nak tahu macam mana nak tengok kita ni beriman dengan Quran. Allah sebut ayat ini, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka akan mentilawah Al-Quran ini dengan sebenar-benar tilawah. Jadi mafhum dia begitu. Kalau mafhum mukhalafah dia, maksud sebaliknya, orang-orang yang rugi itu adalah orang yang tidak beriman. Antara tanda orang yang tidak beriman, dia tidak akan mentilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah. Itu mafhum mukhalafah. Mafhum sebalik daripada yang zahir. Sebagaimana yang saya sebut tadi, zahirnya orang yang beruntung adalah orang yang beriman. Orang beriman, orang yang mentilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah. Jadi mafhum sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, orang yang rugi, al-khasirun. Siapa al-khasirun? Orang-orang yang tidak beriman. Sebab itu Allah kata, "Man yakfur bihi." Siapa yang kufur dengannya, yang tidak beriman dengan Al-Quran. Apakah bukti kamu tidak beriman Quran? Kamu tidak mentilawahnya dengan sebenar-benar tilawah. Okey. Jadi perkataan tilawah di dalam ayat di atas, yatlunahu haqqa tilawati. Tala yatlu. Kita ada perkataan qara'a yaqra'u. Biasa kita dengar iqra', bacalah oleh engkau. Tapi sini tala, utlu ma uhiya ilaika. Ada firman Allah telah bacalah. Terjemah semua bacalah. Sebenarnya dia ada maksudnya yang perlu kita fahami dan tadabbur agar dapat kita mengambil manfaat yang sebenarnya. Okey. Perkataan tilawah di dalam ayat di atas mempunyai dua pengertian seperti berikut. Ada dua sekurang-kurangnya. Yang saya rasa penting untuk kita sama-sama memahaminya dan menghayatinya. Ada dua. Yang pertama, membaca secara tartil. Membaca secara tartil.
Iaitu bacaan yang teratur, betul dan perlahan-lahan. Okey? Membaca Al-Quran secara tertib. Itu maknanya yatluna haqqa tilawati. Ini antara maksudnya. Maksud orang yang mentilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah adalah orang yang membaca Al-Quran secara teratur, betul dan perlahan-lahan. Dengan ta'anni, dengan ta'ammul, dibaca bitajwid, dibaca dengan tajwid. Dengan mengambil kira segala peraturan-peraturan bacaan tajwid di dalam Al-Quran. Sedaya upaya dia. Jangan membaca dengan perlahan, dengan memerhati, bita'ammuli, wa ta'anni, dengan memerhati dan perlahan-lahan, tidak laju, tidak nak cepat. Sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada Rasulnya melalui firman-Nya, di antaranya lah kadzalika linusabbita bihi fuadak. Kita ambil surah Furqan, surah yang ke-25 ayat 32. Ini bahagian awal ayat cerita tentang Allah turunkan Al-Quran ini berperingkat-peringkat sedikit demi sedikit. Tujuannya demikianlah supaya kami perkuatkan hatimu dengannya. Allah tak turunkan Al-Quran sekaligus kepada Nabi Muhammad, tapi sedikit-sedikit untuk memperkuatkan penghafazan, pemahaman dan penghayatan ayat Al-Quran tersebut. Kerana Allah sebut warattalnahu tartila. Kemudian kami membacanya secara tertil. Itu teratur dan benar. Maka tilawah bermakna tilawah bertertil. Membaca Al-Quran secara tertil. Dan itulah bacaan yang diajar oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui Jibril AS. Jibril membaca Al-Quran secara tertil dan Nabi pun mengikuti bacaan Jibril. Baginda menghafalnya di dadanya dan memahami isi kandungan perintah tersebut dan mengamalkannya serta menyampaikannya pada umatnya. Jadi mana tilawah, haqqa tilawati ialah membaca Al-Quran secara tertib. Membaca Al-Quran secara tertib. Itu dalam surah Furqan. Surah yang ke-25 ayat 32. Di dalam surah An-Naml, surah yang ke-27, ayat 92, Allah kata, wa an atluwal Qur'an. Ini perintah Allah yang disebut oleh Nabi pada kita, diceritakan oleh Al-Quran, dan supaya aku membacakan Al-Quran. Itu apa dia? Secara perlahan-lahan kepada manusia. Nabi mendengar bacaan secara tertib daripada Jibril, dan baginda SAW juga diperintahkan supaya membacakan Al-Quran secara tertil kepada umatnya, kepada manusia. Bacaan secara perlahan, secara teratur. Okay, dengan bita'anni wa ta'ammuli, bitajwid. Dengan bacaan yang berkualiti. Tajwid, bijaudah. Okay? Jawiduhu tajwidan. Itu tertil, antara maksudnya. Jadi, maksud tilawah yang pertama di sini, saya nak beritahu, maksudnya adalah membaca secara tertib. Orang yang beriman dengan Al-Quran, mereka akan membaca Al-Quran secara tertib. Dan muka surat 16, ada satu lagi ayat saya kongsikan. Pada muka surat yang ke-16, daripada surah Al-Muzammil, surah yang ke-73. Di mana Allah SWT firman, "Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Ini cerita tentang bangun malam. Masa bangun malam, nanti perhatikan awal-awal surah Al-Muzammil ini. Tapi syahid yang kita nak ambil daripada ayat ini, "Wa rattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu secara tertib, itu secara perlahan-lahan. Bita'anni, bita'ammuli. Okay? Dengan perlahan-lahan. Orang yang beriman dengan Al-Quran, mereka akan membaca Al-Quran dengan perlahan. Kenapa perlahan? Kerana mereka ingin memerhati. Ingin mengetahui apa yang dibaca. Supaya yang dibaca dengan lidah itu dipaham betul bacaannya, sebutannya, dan apa yang dibaca itu difahami di hatinya. Diyakini kebenarannya. Tuan-tuan dan perempuan, Al-Quran ini perlu dibaca dengan jiwa yang tenang. Bahkan Al-Quran lah yang akan menenangkan jiwa. Itu kelebihan dia. Nanti kita akan lihat kemudian. Itu maksud pertama, pilihan saya dalam buku ini. Maksud yatlunahu haqqa tilawatih, seperti mana yang disebut dalam surah Al-Baqarah tadi. Ayat 121. Orang yang beriman ialah orang yang yatlunahu haqqa tilawatih. Orang yang beriman ialah dengan Al-Quran, orang yang membacanya dengan mentilawahnya dengan tilawah yang sebenar-benar tilawah, iaitu mereka yang membaca Al-Quran secara tertil. Tertil itu membaca Al-Quran secara perlahan-lahan, teratur, dengan memerhati apa yang dibaca. Itu maksud pertama. Saya harap semua dapat faham. Okay? Jangan kita terlalu memberatkan diri. Jadi takalluf sangat dalam kita membaca.
Kita hanya perlu membaca Al-Quran sebagaimana yang telah disampaikan kepada kita, sedaya upaya kita mengambil kira tentang segala yang berkaitan dengan tajwid sedaya upaya kita. Okay? Dan jangan pula kita terlalu longgar pula. Eh? Tidak ghalin, tidak jafin. Jafin ni mana kita baca Quran macam baca surat khabar, macam buku. Tidak ada ikut peraturan tajwidnya, matnya, gunnahnya, kita tak ambil berat. Bahkan yang lebih teruk antara makna jaf dengan Al-Quran, makna kita mengabaikan Al-Quran atau memperemehkan Al-Quran, ialah kita membaca Al-Quran mengikut sesuatu yang tidak selayak dengan Al-Quran. Dengan irama, lagu, okay, dengan dialek bahasa yang lain daripada Al-Quran. Lain daripada kiraan-kiraan Al-Quran yang muktabar, yang masyhur. Itu juga dimanakan kita tidak membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, itu tidak mentilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah. Itu bukti tentang masalah iman kita terhadap Al-Quran. Itu masalah pertama. Saya ada terkejap. Minta maaf, ada gangguan sikit tadi. Baik. Itu maksud yang pertama, tilawah. Dia turun haqqa tilawatih, dan itulah ciri atau sikap orang beriman terhadap Quran. Baik. Yang kedua, maksud tilawah. Mengikut kataan tala dalam sudut bahasa Arab. Asalnya tilawah itu tala. Tala dia adalah fi'il madinya. Yatlu fi'il mudhari'nya. Tala yatlu. Jadi bila mengikut kataan bahasa Arab, tala di sudut bahasa Arab ialah mengikut akan sesuatu. Itu maksudnya. Tala itu maknanya follow, following. Kita mengikuti sesuatu. Bila saya mengikuti sesuatu, saya kata tala itu. Telah mengikut oleh saya akannya. Okay? Tala itu Ahmada. Telah mengikut oleh aku akan Ahmad. Itu makna tala. Okay? Atlu Ahmada. Aku ikut Ahmad. Dari segi lurah je. Tala bermakna mengikuti sesuatu. Mengikuti akan sesuatu. Nah, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syams. Surah yang ke-91 ayat 2. Wal qamari idza talaha wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Nah, dan bulan apabila mengikutinya oleh matahari. Matahari ikut bulan. Jadi di sini mana bukan matahari baca bulan. Membaca bulan. Dia tidak. Mana matahari mengikuti akan bulan. Riwayatkan daripada Ibnu Abi Hatim, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Tala itu maksud apa? Mereka mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benar ikutan. Dia beritahu. Dia kata, maksud yatlunahu haqqa tilawatih, kata Ibnu Abdullah bin Abbas, maksudnya mereka mengikut Al-Quran dengan sebenar-benar ikutan. Ikut dari segi bacaan, ikut dari segi fahaman, ikut dari segi amalan. Kemudian beliau membaca, dia terangkan tentang maksud tala, bersaksikan atau bersyahidkan ayat yang surah Syam tadi, wal qamari idza talaha, dan bulan yang mengikutinya oleh matahari yang ikut bulan. Imam Qurtubi menukilkan perkataan daripada Ikrimah yang mengenai tafsiran perkataan tilawah di dalam ayat 121 surah Baqarah tadi. Apa katanya? Apa yang kata Imam Qurtubi, apa yang dinukilkan daripada Ikrimah radhiyallahu anhu rahimahullah, mereka mengikutnya. Apakah maksud yatlunahu haqqa tilawatih? Mereka mengikutnya dengan sebenar-benar ikutan. Mereka mengikutinya dengan sebenar-benar ikutan. Iaitu dengan mengikuti perintah dan larangan Al-Quran. Okay? Mereka menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Dan mereka mengamalkan isi kandungannya atau kandungannya. Dan kitab Al-Jami' Al-Qurtubi disebut tentang apa yang dinukilkan kepada kita Imam Al-Qurtubi, apa yang disebut oleh atau penjelasan oleh Imam Al-Ikrimah rahimahullah mengenai tafsir perkataan tilawah ini. Cuba tengok betul. Okay?
Apa makna yatlunahu haqqa tilawati? Orang yang mentilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah. Apa maksudnya? Maksudnya mereka mengikutinya sesuai dengan makna lughawi tadi. Tala makna ikut, follow, following. Mereka mengikutinya dengan sebenar-benar ikutan. Iaitu dengan mengikuti perintah dan larangan Al-Quran. Mereka menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya dan mereka mengamalkan kandungannya. Inilah orang-orang yu'minuna bi ulaika yu'minuna bi. Mereka adalah orang beriman Al-Quran. Siapa dia orang yang beriman Al-Quran? Orang yang mentilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah. Siapakah orang yang mentilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah? Ini antaranya seperti mana disebut oleh Ikrimah yang dinukilkan kepada kita oleh Imam Qurtubi dan kitab Al-Jami' Al-Qurtubi, itu orang yang mengikuti perintah dan larangan Al-Quran. Jadi kalau kita baca, kita tak ambil kira, tak ambil perlu melihat maksudnya, apa maksud ayat ini, apakah perintah terkandung di dalamnya, apakah larangan di dalamnya, kita tidak mentilawah Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Dan kita juga tidak tahu apa yang dihalalkan Al-Quran, apa yang diharamkan Al-Quran. Kita baca, Alhamdulillah kita baca, memang baguslah kita baca kata Al-Quran. Bukan tak bagus kata Al-Quran, tapi kita baca tanpa mengetahui apa yang kita baca. Sehingga kita tahu apa yang disuruh, apa yang dilarang. Kita pun tak tahu apa yang halal, apa yang haram. Ha? Jadi kalau tak tahu apa yang kita nak amalkan, maka kita hanya membaca tanpa mengamalkan Al-Quran. Kerana itu, kita lihat hari ini umat Islam, Alhamdulillah, ramai yang boleh membaca Al-Quran, walaupun masih ramai lagi yang tak pandai baca Al-Quran dan tak boleh baca Al-Quran. Tapi malangnya, yang membaca Al-Quran ini, yang ramai ini, mereka tidak mengambil berat tentang tanggungjawab mentadabbur ayat Quran agar dapat dipelajari isi kandungannya, difahami dan diamalkan. Kerana kita membaca Al-Quran dengan ta'ammul, dengan memerhati, dengan tadabbur, dengan kita mengkaji, mengenal maksud dan perintah suruhan dan sebagainya, itulah tuntutan atau maksud beriman dengan Al-Quran. Ini apa yang disebut Imam Al-Qurtubi, apa yang dinukilkan daripada Ikrimah. Okay? Nah, dalam kitab Jami' Al-Qurtubi. Kemudian kita lihat lagi. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan juga daripada Abdullah bin Mas'ud. Okay? Daripada Abdullah bin Mas'ud. Maaf. Abdullah bin Mas'ud, surat 17 ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga telah berkata, demi Allah, wallahi dia bersumpah, ya. Demi Allah, maksud tilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah. Dalam surah Baqarah tadi ayat 21, 121. Yatlunahu haqqa tilawatih. Apa maksudnya? Maksud tilawah Al-Quran dengan sebenar tilawah ialah membacanya sebagaimana ia diturunkan. Yang sebagaimana diwahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi belajar daripada Jibril dan Jibril menyampaikan, Nabi menyampaikan kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatnya bertabi'in, tabi'in sehinggalah sampai kepada kita. Kita baca seperti itu. Okay? Dengan tidak mengubah kalimah-kalimahnya dari tempatnya, tidak menafsirkan suatu apapun dari ayat-ayatnya kepada suatu tafsir yang bertentangan dengan tafsiran yang sebenar. Okay? Mempelajari dan memahami kandungannya sehingga ia menghalalkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Quran. Dia menghalalkan apa yang dihalalkan, dia mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Nah, ini maksud ulaika yu'minuna bih. Orang yang benar-benar beriman Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran ini sebenar-benar bacaan seperti mana telah diturunkan, ya, tidak mengubah kalimahnya, huruf-hurufnya, tidak menafsirkannya mengikut hawa nafsu, akal semata-mata, dan mereka mempelajari serta memahami isi kandungan Al-Quran sehingga mereka menghalalkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Al-Quran. Ini boleh dapat dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Kesimpulan daripada kataan Ibnu Abbas dan Ikrimah radhiyallahu anhuma mengenai maksud kalimah tilawah ialah membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan serta memahami dan mengamalkan isi kandungannya. Okay? Membaca Al-Quran seperti mana diturunkan. Jangan baca dengan dialek-dialek kita. Jangan dibawa masuk taranum yang berlebih-lebihan sehingga hilang hakikat maksud kata tersebut. Ayat-ayat yang mengandungi amaran dan peringatan, jadi kita tak takut kerana kita dengar dengan sedap. Kita tak jadi takut mendengar ayat-ayat Quran yang mengandungi amaran tentang azab seksaan, tentang kemurkaan Allah, tentang hari kiamat. Tapi kerana dibaca dengan lagu, apalagi kalau yang sebagian dengan irama, dengan genda dan sebagainya, hilang tujuan ayat itu untuk memberi amaran, inzar, peringatan kepada kita.
Itu jangan buat macam tu. Itu bukan cara Al-Quran diturunkan. Okay? Serta memahami dan mengamalkan isi kandungannya. Itu tadabbur. Kita kena fahami dan mengamalkan. Itu tujuan Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan untuk kita mempelajari isi kandungannya dan mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu tujuannya, dan itulah bukti kita beriman dengan Al-Quran. Dan itulah yang dikatakan yatlunahu haqqa tilawatih. Baik. Kemudian apa dia? Inilah maksud tadabbur yang difahami oleh para sahabat. Mereka mempelajari bacaan 10 ayat Al-Quran. Kemudian mempelajari maksud dan petunjuknya. Kemudian mereka mengamalkannya. Setelah itu barulah mereka berpindah ke ayat-ayat Al-Quran yang seterusnya. Itu maksud bukti keimanan kita kepada Al-Quran. Dan itu yang dimaksudkan yatlunahu haqqa tilawatih. Bukan sekadar kita membaca untuk menghabiskannya, untuk mengkatamkannya. Membaca Al-Quran, khatam Al-Quran juga satu ibadah. Kita tak nafikan perkara tersebut, tapi motif utama, tujuan utama, manfaat utama Al-Quran itu akan kita perolehi jika kita baca dengan memahami dan mengamalkan isi kandungannya. Itu yang kita katakan tadabbur, insya-Allah. Okey? Nah, jadi kena bersabar dalam kita mentilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran memerlukan kesabaran. Tidak mau cepat. Tidak mau cepat. Yang penting kita faham dan kita amalkan. Bukan berapa banyak kita katamkan. Baik. Abu Abdurrahman As-Sulami, salah seorang pembesar tabi'in rahimahullah, berkata, telah menceritakan kepada kami sahabat yang mengajarkan kami Al-Quran. Seperti Uthman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahawa mereka belajar daripada Rasulullah SAW 10 ayat. Mereka tidak akan meneruskannya ke ayat-ayat berikutnya sehingga mereka mempelajari ilmu-ilmu daripada 10 ayat tersebut dan mengamalkan kandungannya. Lalu mereka berkata, kami mempelajari bacaan Quran dan ilmu serta amal kesemuanya. Allahu Akbar. Kita kena contohi mereka. Para sahabat, mereka lah contoh yang terbaik untuk kita. Mereka sebaik-baik ummah. Contoh teladan. Mereka manusia yang paling mulia, yang paling benar iman mereka kepada Allah dan Rasulnya. Mereka lah para pencinta Al-Quran yang sebenarnya. Jika kita juga ingin menjadi seperti mereka, ingin menjadi Ahlul Quran, menjadi pencinta Al-Quran, kita mesti meniru mereka. Ini tiruan yang dibenarkan, meniru yang dibenarkan. Apa yang mereka buat? Mereka belajar daripada Rasulullah 10 ayat. Mereka tidak akan meneruskan pada ayat yang berikutnya. Sehingga mereka mempelajari apa dia? Ilmu-ilmu, segala maklumat yang ada di dalam 10 ayat tersebut. Dan mereka berusaha mengamalkan isi kandungannya. Lalu mereka akan berkata dengan penuh yakin keimanan mereka pada Allah, pada Rasul dan Al-Quran, kami mempelajari Al-Quran dan ilmu serta amal kesemuanya. Imam, apa nama imam tu? Ibn Ayyad. Dia berkata, Al-Quran diturunkan untuk dipelajari dan diamalkan isi kandungannya. Tapi ada di kalangan umat Islam ini yang beranggapan, dimaksud kata-kata dia, bahawa dengan dia membaca, itulah maksudnya beramal Al-Quran. Faham tak? Hari ini kita tak faham seperti mana difahami oleh para sahabat. Mereka memahami, beriman Al-Quran, membaca Al-Quran ialah mempelajari isi kandungannya. Mempelajari segala ilmu-ilmu yang di dalamnya dan mengamalkannya dalam kehidupan. Kita menganggap kita ini beriman Al-Quran atau kita beramal Al-Quran sekadar dengan membaca, walaupun kita tak pelajari apa yang kita baca, kita tak faham, apa lagi nak mengamalkannya. Jadi ini satu kontradik yang besar. Contoh yang terbaik daripada para sahabat dengan apa yang kita buat, satu benda yang berlawanan. Syaitan bainahuma, dua-duanya satu perkara yang berbeza. Para sahabat memahami perintah membaca Al-Quran. Perintah mentilawah Al-Quran ialah beriman dengan Al-Quran, mempelajari isi kandungannya dan mengamalkannya. Adapun kita menganggap perintah beriman Quran itu ialah baca, katamkan Quran. Baca, katam Quran. Ada yang maksud beriman Quran ini melagukan Al-Quran. Melagukan Al-Quran dengan lagu-lagu yang tidak selayak dengan Al-Quran. Jadi benda yang berbeza sungguh. Jadi kita sudah berada dalam kesilapan yang besar apabila kita tidak memahami hakikat sebenarnya yang dimaksudkan membaca Al-Quran. Maka saya tekankan pada dia. Sebab tu konsep keimanan kepada Al-Quran itu penting. Dia adalah tahap hubungan yang paling utama kita dengan Al-Quran. Kita mesti beriman dengan Al-Quran. Bila kita beriman dengan Al-Quran yang sebenar-benar beriman, kita pasti akan berusaha untuk mengambil sebenar-benarnya Al-Quran ini
manfaatnya kepada kita sebagaimana yang telah diteladankan begitu Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhu. Itu contohnya. Jelas. Saya harap benda ni jelas. Itu maksud tilawah. Yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membaca akannya dengan sebenar-benar bacaan. Nampak seperti berbeza dengan kita hari ini. Maka saya dengan rendah hati berpesan kepada diri saya dan semua, mari jadikan Al-Quran ini sebagai satu kitab untuk kita mempelajari isi kandungannya. Bukan semata-mata untuk kita membaca dengan membunyikan makhraj, mengeluarkan bunyi hurufnya mengikut baris yang kita telah kenal. Bukan sekadar itu. Okay? Tapi marilah sama-sama kita usaha mempelajari. Alhamdulillah sekarang ini bermacam-macam wasilah, kemudahan untuk kita mempelajari tadabbur Al-Quran, tema Al-Quran, tajuk dalam Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, surah ini, ayat ini, secara online, secara offline, dan sebaik-baiknya cara berguru lah, bertalaki itu paling penting. Ilmu ni, ilmu Quran khususnya, bacaannya dan pelajarinya dengan guru itu penting. Dan pastikan guru yang mengajar kita itu adalah guru yang benar-benar mengajak kita memahami konsep orang-orang yang beriman pada Quran, iaitu yatluna haqqa tilawatih. Supaya kita tidak digolong di kalangan orang yang rugi. Biar kita jadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat seterusnya pada muka surat yang ke-18. Imam Al-Qurtubi telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, adalah lelaki-lelaki daripada kalangan kami apabila kami mempelajari separuh ayat Al-Quran, kami tidak akan meneruskan ke ayat-ayat yang berikutnya sehinggalah kami mengetahui maksud-maksudnya dan beramal dengan segala ayat tersebut. Okay? Saya bila baca statement-statement seperti ini, banyak saya jumpa para sahabat, mereka mengatakan mereka adalah syabab, mereka adalah rijal. Okay? Saya rasa Allah, di mana pergi syabab-syabab kita hari ini? Macam mana hubungan anak-anak muda kita dengan kalamullah, dengan Al-Quran? Di manakah kekuatan yang ada pada anak-anak muda kita? Adakah Al-Quran menjadi kekuatan mereka, wahyu menjadi kekuatan mereka? Atau apakah yang sebenarnya kononnya menjadikan mereka anak muda yang kuat, yang perkasa? Tapi kalau kita telusuri sejarah para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama kibar kita yang muktabar, mereka semua diperkuatkan oleh Al-Quran. Al-Quran menjadi sesuatu yang istimewa di dalam hati mereka, yang mencorak dan mencernakan pemikiran, pemahaman, penghayatan, sikap mereka dalam kehidupan ini secara menyeluruh. Bagaimana tentang anak-anak muda kita, syabab dan rijal kita? Anak-anak pemudi dan pemuda kita bagaimana? Beliawan dan beliawanis kita macam mana? Macam mana hubungan kita dengan Al-Quran? Adakah seperti para sahabat? Mereka sentiasa berusaha mempelajari Al-Quran sehingga mereka mengetahui maksud-maksudnya dan dapat beramal dengannya. Subhanallah. Jadi itu kata Imam Qurtubi seperti yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, dan ada diriwayatkan bahawa, saya bagi kita contoh gambaran, diriwayatkan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW, khalifah Rasulullah, menantu Rasulullah, bapa menantu Rasulullah SAW, Umar Al-Faruq, beliau dikatakan mentadabbur surah Al-Baqarah, mempelajari surah Al-Baqarah selama 12 tahun. 12 tahun. Al-Quran turun dalam bahasa beliau, bahasa Arab. Beliau menyaksikan asbabun nuzul Al-Quran. Beliau bersama dengan Nabi. Beliau tetap mempelajari Al-Quran ini. Mempelajari surah Al-Baqarah hingga 12 tahun lamanya. Kenapa? Dengan tujuan agar dapat diamalkan Al-Quran ini. Okay? Dengan sebenar-benar amalan yang akan meningkatkan lagi keimanan. Ayat Al-Quran yang dibacakan pada mereka yang mereka pelajari itu menjadi asbab untuk meningkatnya keyakinan mereka kepada Al-Quran itu sendiri. Dan itu perkara yang perlu kita sentiasa muhasabah. Mahasiswa-mahasiswa kita yang sibuk dengan berbagai disiplin ilmu, semoga ini bermanfaat. Jangan sekali-kali kita alpa dan lalai terhadap tanggungjawab kita mengenai tanggungjawab kita terhadap Al-Quran. Sebenarnya itulah kekuatan kita. Itulah ilmu. Jika kita sebagai mahasiswa kita nak buktikan kita mencintai ilmu, ingin memiliki ilmu yang bermanfaat di dunia di akhirat, maka kita tidak boleh berada jauh daripada Al-Quran.
Bahkan kita lah orang yang berada di barisan yang paling hadapan di dalam usaha mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Jadi kena kita fahami hakikat ini. InsyaAllah. Semoga Allah permudahkan segala usaha kita seperti program-program seperti ini untuk kita memahami Al-Quran, mentadabbur ayat-ayat Allah dengan tujuan bukan untuk menjadi orang yang pandai, orang yang bijaksana, genius dan pakar, tidak. Tujuannya semata-mata untuk kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Al-Quran. Dan orang yang beriman adalah orang yang beruntung. Orang yang tidak beriman Al-Quran mereka adalah orang yang al-khasirun, orang-orang yang rugi. Kita pergi sikit lagi. Imam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim rahimahullah berkata, para sahabat radhiyallahu anhum mengambil itu mempelajari daripada Rasulullah SAW lafaz-lafaz Al-Quran dan maksud-maksudnya. Itu dia. So, itu yang kita kena buat. Hubungan kita dengan Quran, kita wajib beriman, kita wajib mempelajarinya, wajib memahaminya sebagaimana difahami oleh generasi awal umat Islam, generasi yang cemerlang. Okay? Sebaik-baik kurun, sahabat, tabi'in, tabi'in. Okay? Mereka mahu daripada Quran ialah untuk memahami isi kandungannya melalui mempelajarinya dan mengamalkannya. Baik. Rasulullah SAW sentiasa menyeru para sahabatnya agar mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan menghayati segala isi kandungannya. Sehingga mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dianggap sebagai sebaik-baik orang yang beriman. Sebaik-baik orang beriman. Ada orang yang sentiasa berusaha mempelajari dan mengamalkan Al-Quran serta mengajarkannya. Imam Ibn Katsir menyebut bahawa Ad-Dhahhak berkata mengenai firman Allah Ta'ala. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. Kerana kamu selalu mengajarkan Al-Quran dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Siapa dia Rabbaniin? Golongan Rabbani ni siapa? Orang yang hamba, sebenar-benar hamba kepada Rabb, pencipta mereka. Itu Rabbani. Bukan nama kumpulan nasyid ya. Rabbaniin. Atau Rabbaniyun. Kita diperintahkan menjadi Rabbani. Jadi hamba kepada Allah. Bukan hamba kepada makhluk atau hawa nafsu dan sebagainya. Jadi hamba kepada Allah. Rabbaniin. Macam mana cara kita boleh menjadi hamba kepada Allah? Dengan selalu mengajarkan Al-Quran. Menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan kita akan jadi orang yang dikatakan golongan Rabbaniin ini jika kita terus mempelajarinya. Kalau secara luar daripada konteks Al-Quran, ayat Al-Quran, kita mungkin perlu mengatakan bahawa golongan Rabbani ini adalah golongan yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Mempelajari dan mengajarkannya dan mereka tetap terus mempelajarinya. Tapi dalam Al-Quran ni ayatnya Allah Ta'ala sebut bahawa kunu Rabbaniin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba. Dengan sebab kamu adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan tidak menjadi apa masalah sebab common sense dah. Orang yang boleh mengajar ialah orang yang telah belajar. Namun apa yang Allah tekan kat sini, bila kamu dah belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran, jangan berhenti. Jangan mengatakan aku dah pandai. Saya sudah pakar dalam bidang Al-Quran ini. Dalam bidang ini dan ini. Saya tak perlu belajar lagi dah. Semua saya lah orang telah mengetahui segala selok-belok disiplin ilmu. Khususnya seperti kita bicara ini tentang Al-Quran. Tafsirnya dan sebagainya. Tidak. Kamu kena terus mempelajarinya. Kerana ilmu dalam Al-Quran tidak akan habis. Ilmu Al-Quran berkembang. Ilmu Al-Quran tidak satu ilmu yang jumud. Dia tidak jumud. Dia berkembang. Kita kena sentiasa mentadabbur, memerhati Al-Quran. Ayat-ayatnya, ayat kauniyah disebut dalamnya. Kan? Kita kena perhati. Kerana dia akan sesuai dengan setiap permasalahan-permasalahan yang baru. Dan ada setiap permasalahan, setiap apa saja problem yang ada di dalam kehidupan yang berubah-berubah ini, ada sentuhan dan jawapannya yang paling baik dan paling mujarab dalam Quran. Oleh kerana itu, bila kita jadi Ahlul Quran, kita tak boleh berhenti mempelajarinya. Kita belajar, kita amalkan, kita ajarkan dan kita masih tetap terus mempelajarinya. Imam Dhahhak menceritakan kepada kita tentang maksud ayat ini. Ayat surah Ali Imran, ayat yang ketiga, surah yang ketiga ayat 79. Apa katanya? Walakin kunu rabbaniin. Nah.
Itulah Imam Ibn Katsir mengatakan bahawa Allah berkata mengenai firman Allah Ta'ala. Okay? Adalah menjadi satu kewajipan bagi setiap orang ramai yang mempelajari Al-Quran agar dia berusaha menjadi orang yang faqih. Itu yang disebut oleh Imam. Berdasarkan ayat ini, kata Imam, kata Ad-Dhahhak, rahimahullah, dia kata adalah menjadi satu kewajipan bagi setiap orang. Setiap orang yang mempelajari Al-Quran agar dia berusaha menjadi seorang yang faqih. Iaitu seorang yang benar-benar memahami Al-Quran dan upaya mengajarkannya. Okay? Jadi kita bukan sekadar nak mengambilkan subjek mata pelajaran berkaitan Al-Quran dalam kuliah-kuliah kita. Bukan sekadar nak skor A atau sebagainya. Itu terlalu kecil sangat. Sepatutnya kita berusaha menjadi orang yang faqih, iaitu orang yang memahami Al-Quran dan berupaya mengajarkan apa yang kita fahami. Kefahaman yang betul itu kepada orang ramai. Kata-kata Imam Dhahhak ini amat bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW. Baginda bersabda, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Cuba dengar betul-betul. Kalau kita beriman dengan Nabi dan kita yakin bahawa tidak ada perkataan yang keluar dari mulut Nabi, melainkan semuanya wahyu yang Allah wahyukan kepada baginda oleh Allah SWT. Ama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita wajib yakin. Ini kata-kata daripada Nabi, riwayat Imam Ahmad, dan ada satu riwayat lagi, saya akan bacakan, lebih kurang sama maksudnya. Inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Siapakah orang yang paling utama di kalangan umat Muhammad ini yang akan memberikan kebaikan pada dirinya dan umatnya dan pada agama ini? Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Itu orang yang mempelajari Al-Quran. Mempelajari dengan maksud Imam Dhahhak tadi kata, mempelajari menjadi faqih. Orang yang mempelajari ingin menjadi faqih dari Al-Quran, yang memahami isi kandungannya dan mengajarkannya. Itu yang sebaik-baik. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Mereka mempelajarinya dan mengajarkannya. Mereka jadi faqih terhadap Al-Quran. Dan jika siapa yang nak Allah berikan kebaikan, itu yang Allah akan berikan. Okay? Kita tengok satu lagi riwayat dan sebuah riwayat lain pula. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu. Kalau tadi afdalakum, seutama-utama kamu. Dalam satu lagi riwayat, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud. Nah, dan siapa sebenarnya sebaik-baik umat Muhammad? Orang yang sentiasa menyehubungan dengan Al-Quran. Dengan sebenar-benar hubungan. Orang beriman dengan Al-Quran. Yang membacanya, mempelajarinya, yang mengamalkan isi kandungannya dan mengajarkannya. Mereka lah umat Muhammad yang terbaik. Mereka inilah insan yang berjasa untuk umat ini. Untuk berjasa untuk agama ini. Dan ini yang kita kurang. Kita cuba mencari atau menjadi seorang yang berjasa untuk agama dengan ilmu-ilmu, bukan ilmu Al-Quran. Saya tak mau sebutlah, itu sensitif nanti kan. Okay? Dengan ilmu-ilmu yang penting. Okay? Ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu yang membawa kita memahami Al-Quran dan membantu kita dapat beramal Al-Quran yang sebenar-benar amalannya dan dapat menjadikan kita orang yang mampu mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Maksud sebenar mempelajari Al-Quran ini ialah mengetahui makna dan pengertian ayat-ayatnya. Itu apa maksud mempelajari Al-Quran? Siapa yang orang benar-benar dikatakan sebaik-baik manusia tadi? Yang mempelajari Al-Quran. Iaitu orang yang mengetahui dan mengetahui makna dan pengertian ayat-ayat. Memahami pengajaran, perintah dan hukum hakamnya serta melaksanakannya dalam kehidupan secara menyeluruh. Bukan ambil sikit apa yang kita nak, tolak apa yang kita tak nak. Okay? Serta melaksanakannya dalam kehidupan. Inilah maksud dan hakikat sebenar mempelajari Al-Quran. Man ta'allama Al-Qur'ana. Okay? Dan hanya dengan cara inilah akan bertambah keimanan. Untuk menambah keimanan kita pada Al-Quran. Supaya kita jadi orang yang beruntung, bukan orang yang rugi, maka kita kena sentiasa mempelajari Al-Quran. Dan hanya dengan cara inilah akan bertambah keimanan. Berkata Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, apa kata baginda? Jundub, sahabat Nabi SAW, dia kata kami adalah anak-anak muda. Saya lagi perkataan rijal, syabab, ini tentu menyentuh hati perasaan saya. Okay? Mana anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa kita yang berada di Menara Gading, dengarkanlah kata-kata yang indah ini. Inilah kata-kata yang terbaik untuk kita mengambil iktibar dan pengajaran. Okay? Apa kata beliau? Kami adalah anak-anak muda yang sentiasa mendampingi Rasulullah. Sentiasa mahu mengambil manfaat daripada wahyu yang diturunkan kepada baginda. Sentiasa mahu mempelajari tentang Al-Quran, tentang agama ini.
motivasi mereka, keinginan mereka untuk mendekati Rasulullah adalah kerana ilmu wahyu ada pada baginda, Al-Quran dan sunnah baginda. Okay? Jadi mendekati bukan dengan tujuan-tujuan yang lain. Okay? Baik. Maka kami mempelajari mengenai iman sebab Al-Quran. Kami mempelajari mengenai iman. Bagaimana, apa yang dimasukkan iman. Kemudian baru kami belajar Al-Quran. Kemudian kami mempelajari kandungan Al-Quran. Setelah kami ditertanam keimanan kami terhadap Al-Quran, maka kami mempelajari kandungan Al-Quran. Dan bertambahlah keimanan kami kepada Al-Quran. Sebab saya tekankan tadi. Rukun pertama, hubungan kita dengan Al-Quran, dia mesti memahami konsep beriman Al-Quran. Okay? Konsep beriman Al-Quran. Ada satu buku kecil yang saya tulis, 5 kewajipan terhadap Al-Quran. Kalau tuan-tuan berminat boleh hubungi saya. 5 kewajipan terhadap Al-Quran. Bermula dengan pertama dengan beriman. Apa maksud beriman Quran? Kita perlu detailkan, tafsirkan. Ya? Jangan salah faham, jangan salah tafsir tentang maksud beriman. Kadang-kadang yang apa yang kita buat sekarang ni, hubungan kita dengan Quran tidak mencerminkan keimanan kita terhadap Quran. Cuma kita syok sendiri, rasa kita dah beriman. Ya? Itu yang kita perlu betulkan. InsyaAllah saya sudi berkongsi. Apakah sebenarnya maksud itu nanti insyaAllah, dan jika ada ruang-ruang, boleh juga manfaatkan dua buku kecil ini insyaAllah. Baik. Kesimpulan mengenai maksud tadabbur Al-Quran boleh kita fahami daripada perkataan Imam Hasan Al-Basri yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim. Dengar betul. Bukanlah yang dimaksudkan dengan perintah tadabbur Al-Quran itu sekadar menghafaz huruf-hurufnya sehingga boleh membaca Al-Quran. Ya, macam kita lah, kita ada macam kaedah untuk belajar membaca Al-Quran. Alhamdulillah, itu satu yang baik. Moga Allah bagi ganjaran pahala berusaha bagi insan-insan yang telah menyusun berbagai bentuk kaedah yang memudahkan umat Islam mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah, mempelajari bacaan Al-Quran. Itu satu usaha yang cukup baik dan itu permulaan. Okay? Kita menjalin hubungan kita dengan Al-Quran. Okay? Baik. Tetapi diabaikan perintah-perintah yang terkandung di dalamnya. Kenapa kita jadi terabai? Bila kita rajin baca tapi terabai sebab kita tak nak belajar. Kita tak nak belajar ilmu-ilmu yang boleh membantu kita untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Kita rasa tak penting untuk memahaminya. Kita rasa yang pentingnya baca. Sebab kita dah pandai baca. Dulu kita tak pandai baca. Tapi dengan mengikut kaedah ini, belajar dengan ustaz ini, sekarang saya boleh baca. Dan ada yang tak puas dengan sekadar boleh baca, dia nak upgrade lagi dengan bertaranum lah, dengan begitu dan begini. Tapi dia tidak mengambil berat tentang apakah yang terkandung dalam Al-Quran. Perintah-perintah, diabaikan perintah-perintah yang terkandung dalamnya. Sehingga mungkin ada yang berkata, sesungguhnya aku telah khatam membaca Al-Quran. Banyak kali khatam. Tak terhitung banyaknya. Alhamdulillah. Okay? Sesungguhnya aku telah khatam membaca Al-Quran semuanya. Tetapi tidak dilihat Al-Quran pada pribadinya dan amalannya. Al-Quran tidak dicernakan dalam bentuk penghayatan. Dan ini tidak berlaku kerana apa? Kenapa tak dapat dijadikan untuk penghayatan? Kerana kita tak mempelajarinya. Kenapa kita tak belajar Al-Quran? Sebab kita tak beriman dengan Al-Quran yang sebenar-benar keimanan. Okay, saya suka sangat nak menjelaskan apakah maksud beriman. Okay, hubungan yang pertama. Yang ini menentukan hubungan kita, tata cara dan kualiti hubungan kita pada Al-Quran. Sehingga kita boleh jadikan orang yang beriman dengan Al-Quran. Okay, kita kena faham konsep beriman Al-Quran. Okay? Mungkin sempat kalau saya sentuh sikit nanti. Okay? Nah, jadi itu kesimpulannya. Ya, untuk bab ini. Okay, kita ada sedikit lagi masa insyaAllah. Saya cuba bagi peluang. Apa sebenarnya nak katakan bila kita kata kita fokus pada beriman pada Al-Quran. Ya? Apa maksud iman itu sendiri? Mungkin saya dapat share. Iman itu maknanya at-tasdiq wal yakin di seluruh bahasa. Kita membenarkan dan meyakini. Okay? Yang itu juga adalah inti maksud istilahi bagi beriman dengan Quran. Kita wajib membenarkan Al-Quran itu sebagai kalam Allah. Wahyu yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan perantaraan Jibril. Okay? Kita wajib membenarkan ini. Bahawa Al-Quran kalam Allah. Dan kita wajib meyakini apa yang kita benarkan. At-tasdiq wal yakin. Bukan sekadar kita membenarkan saja. Bahkan membenarkan itu harus membuahkan keyakinan. Kerana bila kita yakin dengan apa yang kita benarkan, maka pasti ada tindak balas yang positif. Ada kesan dan impak yang jelas. Sekadar kita mempercayai, membenarkan sesuatu, tapi tidak meyakininya, dia tidak akan memberi apa-apa kesan kepada diri kita.
Tetapi bila kita membenarkan sesuatu dan meyakini apa yang dibenarkan, maka kita lihat kesannya. Apabila kita membenarkan Al-Quran dan meyakini Al-Quran itu adalah benar. Kerana dia datang daripada Allah. Disampaikan oleh Aminul Wahyi, Jibril AS. Kemudian diterima oleh Muhammad, Aminul fil Ardi. Insan yang dipercayai di muka bumi ini. Rasul yang diterbiah oleh Allah, dididik oleh Allah. Yang punya sifat amanah, fatanah, tabligh dan sebagainya. 4 sifat tadi tu. Siddiq. Kita yakin, beriman bukan sebut. Maka dia beza. Itu sebab tu antara maksudnya itu beriman. Kita wajib beriman bahawa Al-Quran adalah kalam Allah. Dia bukan kalam manusia, bukan kalam Nabi Muhammad, bukan perkataan dia seperti mana dituduh oleh Quraisy Mekah. Okay? Al-Quran juga bukan kata-kata penyair. Kita wajib membenarkan dan meyakini bahawa Al-Quran bukan kata-kata penyair. Wa ma huwa biqauli syair. Wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma tu'minun. Al-Quran itu bukan kata-kata penyair. Okay? Sebab tu ramai yang tak beriman. Hari ini kita lihat manusia cenderung kepada syair, nyanyian, lantunan, perkataan yang irama dan sebagainya. Dan mereka tak beriman Al-Quran. Kerana Al-Quran bukan syair. Sedangkan kita sepatutnya ambil manfaat daripada Al-Quran, bukan daripada syair. Okay? Allah tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai syair. Allah boleh saja menjadikan Al-Quran itu sebagai syair. Kan di zaman Nabi ada para syuara. Jika Nabi adalah penyair yang hebat, pasti dia mempunyai penyokong, followers yang ramai. Tapi tidak, Allah tidak mengendaki begitu. Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak pernah mengajar dia akan syair. Dan tidak layak bagi Nabi seperti dia mengajar bersyair. Okay? Syair mengumpulkan manusia kepada kita. Followers yang ramai, yang minat dengan syair, nyanyian, hiburan yang kita bawa. Tapi Al-Quran mengumpulkan orang beriman kepada Allah. Menjadikan manusia Rabbaniin. Menjadikan manusia golongan yang abdikan diri, ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Itu antara perbezaan. Wala biqauli kahin. Al-Quran juga kita wajib beriman bukan kata-kata tukang telik, bomoh atau zaman sekarang kita panggil influencer, pemengaruh. Kata-kata pujangga, kata-kata golongan yang hebat, cendekiawan dan begitu. Al-Quran bukan kata-kata itu. Okay? Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Sebab tu kamu tidak ambil banyak pengajaran daripada Al-Quran sebab kamu lebih cenderung pada kata-kata orang yang kamu sanjung. Influencer, pakar, profesor dan sebagainya. Na'udzubillah. Wajib beriman. Itu antara konsep beriman Quran. Wajib itu antara perkara kita kena faham. Okay? Itu maksud beriman dengan Quran. Kalau kita tak banyak lagi sebenarnya saya nak turunkan, tapi masa kita terhad, sebentar lagi kita akan masuk sesi soal jawab. Okay? Wajib beriman. Tidak boleh ada sebarang keraguan terhadap Quran. La raiba fihi. Tak boleh ada sebarang keraguan. Kita dok baca. Al-Quran itu la raiba. Tiada sebarang keraguan. Fihi padanya. Di dalamnya. La nafiatul jins. La yang menafikan semua bentuk ragu-ragu. Okay? Sebarang bentuk ragu-ragu tidak ada dalam Al-Quran. Sebab tidak ada yang batil di dalamnya. Tidak ada yang salah. Yang silap. Al-Quran kalam Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Wajib beriman. Tidak ada kitab yang mengandungi semua yang benar. Fakta untuk kehidupan kita dunia dan akhirat melainkan Al-Quran. Tidak ada lain. Kita harus mendetakkan Al-Quran di depan. Apa pun yang lain itu mesti menurut Al-Quran. Bukan Al-Quran yang menurut ilmu-ilmu yang lain. Seperti yang berlaku hari ini. Okay? Al-Quran di depan. Al-Quran adalah imamnya, ketuanya. Setiap ilmu yang lain kita akan terima jika dia menepati dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran lah kayu ukurnya. Dia lah yang benar, dia yang tepat. Datang daripada Allah yang la yadillu wa la yansa. Allah yang tidak pernah tersilap dan tidak pernah terlupa. Masa tu kerana kalau kita lihat betul-betul Al-Quran ini tidak ada sebarang pertentangan. Tidak ada ikhtilafan katsira. Adapun apa sebuah maklumat, fakta daripada manusia, dia pasti berbeza dari masa ke semasa, bertembung, bertentangan antara satu sama lain. Al-Quran tidak begitu. Bahkan Al-Quran nurun ala nur, cahaya atas cahaya yang menerangi ilmu, maklumat, pengetahuan, pengajaran. Itu antara maksud kita beriman. Tak boleh ragu-ragu dengan Al-Quran sehingga kita jadikan Al-Quran sebagai hudan, manual. La raiba fihi hudan lil muttaqin.
Itu antara maksud tuntutan beriman dengan Al-Quran. Kita meyakini kebenarannya, beriman dengannya, mempelajarinya, mengutamakannya, sehingga dia menjadi manual hidup kita, panduan keseluruhan dalam urusan hidup kita, tanpa ada yang terkecuali. Segala urusan, individu, keluarga, masyarakat, ekonomi, negara, semuanya ada manual panduan untuk menjadi orang berjaya dari segala sudut tadi, aspek tadi, ada di dalam Al-Quran dan wajib kita membenar dan meyakininya. Tidak boleh kita mengambil sebahagian yang kita nak dan meninggalkan sebahagian yang lain. Apa tu minu nabi ba'dil kitab wa takfurun nabi ba'. Apakah wajar dan patut kamu buat begitu? Beriman, ambil mana satu yang kita nak dan tinggal mana yang kita tak nak. Makanya dia ambil itu sedikit. Yang dia ambil itu begitu bersesuai dengan ilmu kita, dengan hawa nafsu kita. Dan kita letakkan tepek nama Islam di atasnya. Okay? Yang banyak lagi kita buang. Fama jaza'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan bagi orang yang hanya mengambil sebagian Al-Quran dan tidak mengambil dengan sebenar-benar pengambilan. Tidak beriman dengannya, tidak menghayatinya sebenarnya. Kecuali mereka pasti akan mendapat khizyun, kehinaan dalam kehidupan dunia. Dan besok di akhirat pastilah lebih dahsyat lagi azab untuk mereka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah pelihara kita daripada kesilapan ini. Jadi itu maksud kalau kita benar-benar beriman Al-Quran, kita akan membacanya dengan sebenar-benar bacaan, kita akan berusaha mempelajarinya, mengetahui isi kandungannya, kita akan berusaha untuk beramal dengan perintahnya, menjauhi larangannya, mengambil pengajaran daripada mau'izah, ibrah, kisah-kisah yang terhadap di dalamnya, dan itulah sebaik-baik kisah untuk contoh teladan dan sepadan bagi kita. Allahu Akbar. Dan Al-Quran akan menjadi nurun yang menerangi hidup kita. Kita sentiasa akan berada di bawah bimbingan Al-Quran. Allahu Akbar. Dan siapakah yang lebih baik bimbingannya kecuali Al-Quran? Tidak ada siapa yang boleh melebihi Al-Quran. Al-Quran itu daripada Allah. Ya, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman dengan Allah, Allah akan beri petunjuk, bimbingan di dalam hatinya. Hati yang diterangi oleh petunjuk Al-Quran adalah hati yang paling hebat. Hati kita diterangi oleh siapa? Apa yang menjadi besar dalam hati kita? Adakah Al-Quran? Adakah usaha mempelajari yang mengamalkannya? Atau apakah yang lain-lainnya? Itu kena tanya sendiri dan tepuk dada sendiri. Tanya dan tepuk dada. Itu konsep yang saya nak cuba untuk diri saya dan semua. Kita kadang-kadang tak pernah fikir tentang masalah beriman Quran. Kita sibuk dengan, saya boleh baca Quran, Alhamdulillah saya dapat baca Quran. Saya ada belajar tentang ilmu Al-Quran dan lulu peksa, okey dah habis. Tidak. Al-Quran bukan subjek. Dia bukan mata pelajaran. Al-Quran manual hidup kita. Hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah rahmah, adalah syifa. Dia adalah rahmat tapi lil mu'minin. Bagi orang yang beriman dengan Al-Quran. Al-Quran tidak akan menambahkan kepada orang yang tak beriman kepadanya kecuali kerugian. Al-Quran akan menjadi suatu yang memberi kebaikan untuk kita bukan saja di dunia, tapi sehingga ke akhirat, hingga kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah insya-Allah untuk hari ini. Kita baca sehingga muka surat 20. Kita akan pergi insya-Allah tentang tadabbur surah Al-Fatihah, di mana tajuk sesungguhnya insya-Allah jika diizinkan Allah, latar belakang surah Al-Fatihah. Dan saya peringatkan semula, jika tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar ni, cuba fikirkan tentang tanggungjawab kita yang pertama, hubungan kita terhadap Quran yang pertama iaitu beriman kepada Al-Quran. Ada 5 hubungan ini. Yang pertama beriman Al-Quran, kedua membaca Al-Quran, ketiga memahami kandungan Al-Quran, keempat beramal dengan isi kandungan Al-Quran, kelima menyampaikan isi Al-Quran pada orang lain. Jadi itu saja insya-Allah. Kita masuk pada sesi soal jawab. Dah 1 jam. Yang mula tadi 9 suku, sekarang ni dah 10 suku. Ya, ada soalan, boleh beritahu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan di atas perkongsian tadi. So ada satu soalan setakat ni. Soalannya berbunyi, Assalamualaikum Ustaz. Boleh Ustaz terangkan apa yang perlu kami terus-menerus belajar tentang Quran agar kami tidak terlepas pandang dari segi tilawah dan tadabbur dan sebagainya. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Soalan yang baik. Jawapannya cukup besar. Seluas Al-Quran itu. Seluas kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Yang tidak akan habis. Ilmu Allah muhitatun bi kulli syai'. Ilmu yang meliputi segala sesuatu.
Kan? Wa qad ahata Allah bi kulli syai'in ilma. Allah telah ilmunya meliputi akan segala sesuatu. Jika kita ingin punya ilmu, nak tahu tentang ilmu Al-Quran ni, ya Allah, terlalu banyak. Pertama, seperti mana yang sahabat-sahabat lakukan. Untuk kita betul-betul dapat manfaatkan Al-Quran. Agar kita tidak jadi orang rugi. Agar kita tidak jadi orang yang diadukan oleh Nabi SAW pada Allah Ta'ala kerana meninggalkan Al-Quran. Saya sebut tadi, iaitu beriman Al-Quran. Kita mungkin belajar bagaimana beriman Al-Quran. Kita kena belajar tentang iman. Apakah maksud iman? Apa tanggungjawab iman? Bagaimana menjadi seorang yang mukmin? Okay? Kita kena belajar tentang itu. Secara khususnya, bagaimana kita nak menjadi seorang yang mukmin, beriman kepada Al-Quran. Bagaimana cara kita jadi umat Muhammad yang beriman kepada Al-Quran. Itu ilmu yang pertama. Dan itu mesti menjadi matlamat kita. Kita bermula dengan beriman dan kita tetap bersama untuk meningkatkan keimanan. Okay. Jangan ada tujuan lain. Jangan belajar Quran untuk menjadi pakar dalam bidang ini, untuk dipanggil seorang alim, seorang pakar, profesor, yang genius, yang intelek dalam bidang Al-Quran, bidang agama. Bukan itu. Jangan sekali, tidak layak kita berasa begitu. Okay? Kita tidak ada ilmu kecuali sedikit. Allah bagi pada kita yang sedikit, itu pun tak habis kita dapat ambil. Jangan berasa kita pakar dalam bidang ini. Al-Quran, begitu dan begini. Iman. Belajar tentang bagaimana beriman dengan Al-Quran. Itu berkaitan dengan akidah kita, pegangan kita. Kemudian belajar, antara yang perkara penting yang kita nak belajar, yang tidak kurang penting tapi kadang-kadang kita boleh skip sikit je tapi tak boleh ambil banyak-banyak, rugi. Iaitu mempelajari bahasa Al-Quran. Kita kena fokus belajar bahasa Al-Quran. Okay? Bahasa Al-Quran bahasa Arab. Tapi bahasa Arab yang di luar Al-Quran, bahasa dia tak sama dengan bahasa Al-Quran. Kita lebih patut belajar bahasa Arab yang boleh membantu kita memahami Al-Quran. Memahami isi kandungannya, memahami uslub bahasanya, i'jaz lughahnya, memahami begitu indahnya kalam Allah ini. Kerana semua itu akan menyebabkan kita semakin dekat dan beriman kepada Allah yang menurunkan Al-Quran. Kita kena belajar bahasa Al-Quran. Kita juga kena belajar tentang apa dia? Tadabbur tadi. Tadabbur, tafsir, tadabbur. Kalau boleh kita belajar ulum Al-Quran dengan tujuan untuk memahami Al-Quran. Kerana melalui ulum Al-Quran, disiplin ilmu disusun oleh para ulama ini, kita tahu tentang warna-warna Al-Quran. Surah Makkiyah, ayat Makkiyah. Bila kita memahami contohnya tentang Makkiyah dan Madaniyah ni, dia lebih mendekatkan kita bila kita membacanya dan menghayatinya. Kita soalnya berada dalam dunia 3D tu yang kita duduk tengok kan. Kita berada dalam dunia tu. Ketika Al-Quran diturunkan, bagaimana Al-Quran diturunkan, apa yang berlaku. Bila kita memahami Al-Quran itu, kita dapat rasakan bagaimana ayat yang dibaca oleh Nabi, yang didengar daripada Jibril, yang disampaikan kepada kita. Ketika Nabi membaca ayat itu, turunnya di mana, apa sebabnya. Sebab itu kita belajar asbabun nuzul. Suasana Makkah, Madinah, sebelum hijrah, selepas hijrah. Ayat-ayatnya yang mempunyai ciri yang istimewa, semua itu membantu kita semakin berjinak dengan Al-Quran. Kalau kita jatuh cinta dengan Al-Quran, tidak ada lain daripada Al-Quran yang akan membantu kita atau yang akan mengambil masa dan kehidupan kita. Hari ini banyak sangat masa, kehidupan atau kita pada ilmu lain. Sebab kita tak nampak begitu indah dan pentingnya Al-Quran ini. Kalau kita memahami bahasa Arab pun boleh jadi bukan bahasa Al-Quran. Ramai yang ada BA, ada PhD bahasa Arab tapi dia tak berani sentuh Al-Quran. Dia boleh ngajar nahwu, sarah, balaghah, dia boleh ngajar mantik, dia boleh ngajar insya, dia ngajar buat karangan, dia mahir. Tapi tidak mau membawa dia kepada Al-Quran. Kenapa? Walaupun dia sudah ada alatnya. Itu isu iman ni tadi. Isu iman pada Al-Quran. Jika ada iman, ada bahasa Arab, ada ilmu-ilmu lain yang pastinya makin kita dekat dengan Al-Quran. Dan kalau saya kata banyak sangatlah ilmu tentang Al-Quran. Tapi mula-mula dengan apa yang kita mampu. Dan bersyukur Allah telah mempermudahkan untuk kita. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Fahal min muddakir. Benar-benar sungguh kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk kita dapat mengambil manfaat, peringatan daripadanya. Maka adakah orang yang mahu mengambil peringatan? Ada bermacam cara untuk kita terjemahan. Ada betul-betul penulisan tentang Al-Quran. Cuma kita tinggal pastikan ini betul tak betul-betul saja. Lepas tu kita perlu berguru. Kita perlu sedia bersama untuk mengorbankan masa, tenaga kita, bahkan harta kita untuk kita bersama Al-Quran dengan penuh keimanan. Bukan semata-mata kerana kita ada masa, kita
berseronok nampak gaya macam ni. Tidak, kita kena iman kita pada Al-Quran. Kita wajib berusaha bersungguh-sungguh. Jadi itu mungkin jawapan saya. Allah alam. Jika ada soalan lain kita akan teruskan insya-Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Soalan seterusnya, ada orang belajarnya sedikit tapi kelihatan imannya terhadap Quran untuk mengikuti arahan Allah adalah tinggi. Apakah kebincangan serta yang perlu dilakukan untuk kita tingkatkan iman kita menjadi seyakin-yakinnya dengan isi kandungan Al-Quran, seterusnya mengikuti arahan dan larangannya? Ada orang belajar sikit tapi nampak imannya kuat. Betul. Dia tak boleh nak kita terima bulat-bulat statement seperti itu. Menuntut ilmu ni satu proses yang panjang dan berterusan sampai mati. Kena faham konsep itu dulu. Kerana menuntut ilmu itu ibadah. Kenapa menuntut ilmu itu ibadah? Sebab itu perintah Allah SWT. Allah perintah kita untuk belajar. Iqra'. Belajar Al-Quran. Mengambil peringatan daripada Al-Quran. Jadi itu ibadah. Dan apa yang dikatakan ibadah kepada Allah ini perlu kita lakukan sepanjang hayat kita sehingga mati. Okay? Dia tidak ada belajar sikit jadi pandai banyak. Wallahu alam. Okay? Tapi mungkin asbab keberkahan. Itu satulah. Bukan kuantiti. Sikit atau banyak. Belajar banyak pun boleh tak faham juga. Quran ada juga. Yeah. Tapi masalahnya bukan masalah kuantiti tapi kualiti. Barakah. Kita menuntut ilmu dengan ikhlas. Dengan jujur. Kan? Kita sentiasa mendekatkan diri pada Allah dan Allah yang memberi petunjuknya pada kita, hidayahnya pada kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Okay? Dan orang-orang yang mereka itu bersungguh-sungguh di jalan kami. Antaranya belajar. Kami akan berikan petunjuk jalan-jalan kami pada mereka. Okay? Jadi belajar ni memang satu proses yang berterusan dan saya tak nampak ada singkat dan tempoh masa dekat, tapi yang kita mungkin terlepas kadang-kadang ialah keberkahannya. Boleh jadi soalan tu keberkahan ilmu ni dengan sebab keikhlasannya, kesungguhannya, kejujurannya, Allah Ta'ala memberikan dia hikmah dari sisinya. Okay? Allah berikan hikmah, Allah berikan dia fiqh. Seperti Nabi sebut, man yuridillahu bi khairah yufaqihu fid din. Siapa yang Allah mengendaki baginya kebaikan, maka Allah akan berikan dia kefahaman. Ya, tapi sunnatullah kita kena belajar. Rasulullah pun 23 tahun belajar Al-Quran. Rasulullah sendiri 23 tahun belajar dan terus belajar sehingga baginda wafat. Dan ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan belajar. Ilmu adalah satu usaha ataupun operasi sepanjang hayat. Kena belajar. Dan ilmu itu, menuntut ilmu itu seperti berjihad. Sebab itu Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamis bihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang salaka yasluku, mana dia meneroka, dia berusaha, ada mujahadah yang harus dihadapi. Dia meneroka jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan permudahkan dengan sebab usahanya itu jalannya ke syurga. Jadi wallah alam, dia tidak ada orang belajar sikit jadi pandai banyak. Moga-moga jawapannya kita berbagilah keberkahan. So, macam mana kita nak komit belajar sehingga jadi mukmin? Dia bermula dengan niat, innamal a'malu binniyat. Apa tujuan? Hari ini kita belajar untuk apa? Kita kata yang belajar di bidang agama pun apa tujuan dia? Dia nak dapat apa? Dia nak capai apa? Okay? Kebanyakan kita terbatas dengan pencapaian duniawi. Nak dapat bachelor, nak dapat master, nak dapat PhD. Okay? Nak mahir dalam bidang ini, nak berkhidmat dalam bidang ini, nak bekerja. Okay? Nah, ini niat kita terbatas. Sedangkan itu adalah pemberian Allah jika kita belajar kerana dia. Jika kita belajar kerana Allah akan bagi kita hikmah, kebaikan-kebaikan. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dialah memberi hikmah, kebaikan. Okay? Pada siapa yang dikehendakinya. Siapa yang diberikan hikmah dari sisi Allah Ta'ala, maka dia akan tidak mendapat kebaikan yang banyak. Kita belajar lillahi ta'ala. Belajar bersungguh-sungguh dengan tujuan untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah. Membuktikan ketundukan dan kecintaan kita kepada Allah. Dengan tujuan agar kita dapat keluarkan diri kita daripada zulumatil nur. Daripada kegelapan-kegelapan kepada satu cahaya kebenaran. Cahaya kemuliaan. Okay? Cahaya keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kita kena faham konsep-konsep dulu. Kita kena tahu prinsip, usul dia tu. Okay? Belajar.
Kemudian, jangan kita menjadikan ilmu agama ini sebagai habuan duniawi. Jangan dijadikan sebagai wasilah untuk kita mendapat kedudukan, dapat habuan duniawi. Semakin kita berilmu dengan keikhlasan, dia akan menjadikan kita semakin dekat dengan akhirat, bukan dunia. Kita tidak akan mengejar pencapaian atau anugerah duniawi melalui ilmu agama ini. Yang kita mahu mencapainya ialah keridhaan Allah di dunia di akhirat. Kita mahu menjadi asbab kebaikan untuk diri kita dan orang lain. Okay? Dan kita wajib menyedari kita akan diuji Allah Ta'ala dalam proses belajar dan mengajar ini. Jadi dia begitulah warna-warna menuntut ilmu, khususnya berarti ilmu Quran ni. Jangan selitkan keinginan-keinginan duniawi di dalam keindahan, kecantikan, kembangan bunga-bunga. Ikhlas menuntut ilmu kerana Allah, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin yang mempermudahkan kita, yang memberi ilmu kepada kita, memberi kefahaman kita Allah, bukan kemahiran kita, otak kita, bukan juga skill yang kita ada, tapi yang memberi kita ilmu dan kefahaman yang betul Allah. Dia yang mengajar kita. Kan, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah yang mengajar manusia. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia apa yang dia mereka tidak mengetahui. In tattaqullah ya apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullah, bukan. Wa may yattaqillah. Apa ayat tu? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah. Allah yang akan beri ilmu pada kamu. Okay, melalui usaha kamu itu, kesungguhan dan ketakwaan kepada Allah, Allah akan beri kita kefahaman, ilmu yang barakah untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Jika kita salah track ini, kita tuju pada maksud duniawi, kita rugi. Dunia ni sedikit, kecil dan tak kekal. Kita orang yang berada track yang benar, kita akan dapat sesuatu yang khairun wa abqa. Sesuatu yang lebih baik dan lebih benar. Begitulah. Okay? Jadi, macam mana pun kita kena mohon pada Allah. Jangan lupa tinggal doa. Okay? Nabi dah ajar kita antara doa azkar pagi dan petang. Mohon diberikan ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jangan tinggal doa ini. Dengan penuh yakin, dengan merendah diri. Mohon pada Allah diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Okay? Itu insya-Allah. Wallahu a'lam. Sekat tu yang mampu saya jawab. Okay? Rasanya mungkin tak ada soalan lagi lah kan? Ada soalan lagi? Ya, kalau Ustaz, satu lagi soalan Ustaz. Oh, ada satu lagi. Kita 2 minit lagi insya-Allah. So tadi macam Ustaz cakap, ialah kita sedih dengan keadaan belia anak muda sekarang ni yang nak menjauhkan diri dengan Quran, apatah lagi nak mentadabur. So macam mana kita nak mendekatkan mereka ini, dan bagaimana pula peranan ibu bapa untuk mendekatkan anak kepada Quran dan tadabbur ni Ustaz? Masya Allah. Betul-betul. Itu perkara yang perlu kita sentiasa memikirkannya. Semua pihak kena bertanggungjawab. Semua mereka yang mahukan kebaikan untuk umat Muhammad ini, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kita kena fikirkan generasi muda ni penting-penting. Mana dalam apa sejarah pun generasi muda ni cukup penting. Okay? Generasi muda ni dia pencorak kepada warna-warna kejayaan ummah. Okay? Jadi memang kita lihat perkara yang menduka citakan sangat kecenderungan anak-anak muda kita kepada sesuatu yang jauh daripada Al-Quran. Jauh. Amat jauh. Banyak faktornya. Faktor sistem pendidikan, persekitaran, atau hubbud dunia, kecintaan pada dunia, kan? Dan banyak lagi faktor. Kalau kita nak minta ibu bapa, ya, ibu bapa lah sebenarnya yang mencorakkan mereka. Kalau ibu bapa sendiri pun tidak ada kecenderungan pada Quran, tidak memahami konsep beriman Al-Quran, tidak menghayati Al-Quran, bagaimana anak-anak tu nak dicorak seperti itu? Hasilnya coraknya lain. Kan? Ibu bapa perlu berperanan bermula daripada diri kita. Ku anfusakum ahlikum, bawa ahli keluarga kita. Kita tak tunjuk kesungguhan kita untuk kembali pada Quran. Bagaimana anak muda tu nak kembali pada Quran? Kita yang generasi tua pun jauh daripada Quran. Ibu bapa pun harapkan mereka yang dekat Quran, kita tak mau dekat. Soalnya ada kesedaran, ibu bapa hantar anak ke sekolah tahfiz, tapi anak tu je lah yang menghafal Quran.
Ada pun mereka tidak. Mereka tidak baca, tidak belajar Al-Quran. Ini satu perkara yang kontradik lah dengan matlamat. Caranya tak sampai pada matlamat sepatutnya. Banyaklah benda yang perlu diperbaiki. Banyak perlu. Kita tak boleh putus asa dalam usaha mendidik ummah, berdakwah. Kita kena ambil peranan. Ambil peranan bermula pada diri kita, adik keluarga kita. Masing-masing berusaha mendekatkan diri pada Quran. Dan kemudian kita besarkan sikit, panjangkan lagi usaha ini kepada orang di sekeliling kita. Kita kena ikut dan memahami track atau laluan yang telah dilalui oleh para sahabat. Bagaimana mereka menjadi ahlul Quran. Menjadi ahlullah wa khasatuhu. Jadi kita kena fahami benda tu. Kita kena teladani mereka. Banyaklah perkara ni, proses yang besar. Kita kena bersihkan banyak kuman-kuman pada waris yang telah merosakkan hati generasi muda ini yang sebab oleh kerosaknya hati generasi tua. Banyak perkara yang buat, tapi tak mustahil kerana Allah akan bersama kita. Kita yakin Allah akan membantu kita, menolong kita. Semasa kita jujur dan ikhlas, Allah pasti akan membantu kita. Ayat saya baca tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, benar-benar pasti kami akan tunjuk kami ke jalan-jalan kami. Jadi bukan satu yang mustahil. Rasulullah telah tunjuk kepada kita gambaran yang jelas bagaimana generasi muda zaman Nabi, anak-anak muda, belia-belia zaman Nabi, apabila ditanamkan keimanan pada mereka, dijauhkan hubbud dunia daripada hati mereka, mereka jadi insan yang sebaik-baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. The best, among the best, generasi yang terbaik. Tak ada yang mustahil. Dan benda itu tidak akan dapat dihabiskan dalam masa yang singkat. Kita harus berusaha dengan penuh keyakinan dan tidak mengharapkan satu jawapan yang cepat. Tanggungjawab kita menyampaikan. Allah yang menentukan kejayaannya. Serahkan kepada Allah, tugas Allah SWT. Kita ada tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Jadi sekadar itu yang mampu saya jawab. InsyaAllah. Semoga dapat sedikit penjelasan lah. Sedikit insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya Ustaz, kita nak belajar tadabbur ni, mana lebih baik kita belajar secara bertalaki atau secara online? Sekiranya kita tak dapat tiada kemudahan tempat kita untuk pergi belajar tu bersemuka tu, kita belajar macam ni lah. Maksud saya, adakah belajar secara online ni baik juga ke? Nah, itu soalan yang baik. Memang asalnya sebaik-baiknya jika ada ruang, ada peluang, ilmu ni kita pelajari terus daripada guru, talaqi. Seperti Nabi belajar terus daripada Jibril AS. Boleh tak Nabi belajar terus? Allah bagi terus Al-Quran ke dalam dada dia? Boleh sangat, kan? Allah suruh ambil asbabnya berguru dengan Jibril AS. Para sahabat mereka belajar daripada Nabi. Tidak ada masa dan ruang hidup mereka kecuali mereka ingin mempelajari apa saja yang ada pada Nabi. Begitulah sampai kemari. Sebaik-baiknya sistem pendidikan itu secara talaqi, secara bersekemuka, cara kita ada guru yang membimbing, mengajar kita dalam secara langsung lah. Jika tidak ada, pastinya selepas itu ada kemudahan cara lain walaupun tidak cara talaqi, seperti cara tadabbur seperti ini. Kita boleh yang kita mampu, kita boleh hadir untuk bertalaki, untuk mempelajari secara online. Cara online seperti ini. Tapi ambil ruang, ambil peluang. Bila kata ada yang tak faham, sila tanya. Nah, program seperti ini kita boleh berinteraksi dua hala. Walaupun kita tak bersemuka dan halangan yang banyak, tapi kita masih boleh. Tadi Puan dah bertanya. Itu satu bentuk talaki. Bagaimana kita nak bersuara, berbincang, bertanya tentang ilmu tersebut. Kalau kita tak dapat juga bertalaki, tak dapat juga secara online, mungkin sekali-sekali atau jarang, kita ada buku-buku. Kita kena kenal pasti buku-buku yang boleh membantu kita. Dan saya sebut tadi, banyak sebenarnya di pasaran sana. Buku-buku yang disusun dengan mudah tentang tema Al-Quran, tentang ilmu berkaitan Al-Quran. Ada. Bukan tak ada. Memang ada tak buku-buku yang Ustaz sediakan? Macam yang Ustaz Muzakir tunjuk kepada saya masa belajar dengan dia tadi. Ada buku. Kalau nak sebut buku, banyak buku. Tak ingat dah saya. Ada sebut buku, banyak buku.
Yang Okey. Ustaz tunjuk tadi. Saya banyak menulis sekarang ni tentang Quran, tentang hadis dan Quran. Buku-buku Oh, yang seperti tapi saya kira di luar sana pun banyak sangat. Mungkin nanti puan saya boleh tanya PM Ustaz Muzakir semula. nanti Ustaz Muzakir lah. Okey. Mm-mm. Kalau macam saya sekarang ni saya ada buku yang saya baru tulis. Ya. Dia mengenai 40 hadis at-targhib wa tarhib tentang Al-Quran. Ini untuk memotivasikan keimanan kita. Hadis-hadis yang memberi motivasi dan memberi peringatan kita tentang Al-Quran. Itu untuk saya cuba buat buku-buku yang simple-simple, yang orang yang mungkin tak mampu nak bertalaki, tapi dengan baca dia nampak kepentingan, dan dengan itu dia boleh menjana kekuatan untuk dia cari jalan untuk mempelajari Al-Quran secara guru. Buku tak Ya. ada masalah. Okay? InsyaAllah cuba usaha puan cari dengan Ustaz Muzakir. Alhamdulillah. Ya. Jazakallahu Baik. khairan. Dia Baik, bersungguh-sungguh dalam bidang Okey. Quran ni. Alhamdulillah. Nah. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah Ustaz, jazakallahu khairan. Rasa itu saja soalan. So, rasa setakat tu ya Ustaz. Nah, insyaAllah. Jadi setakat ini dulu untuk pertemuan kita kali ini. InsyaAllah mungkin dengan izin Allah kita bertemu lagi pada pertemuan akan datang yang akan dimaklumkan insyaAllah. Apa yang baik, yang benar semua daripada Allah SWT yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Apa juga yang salah, yang silap itu atas kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf atas perkara tersebut. Okay, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله